Hai semua, selamat kembali dari YouTube channel Bintang Kecil. Okey, hari ni Abang Noel ada satu yang special sikit. Kita nak buat BK Explorer. Selalunya kalau kita buat BK Explorer ni, kita jalan-jalan pergi main, pergi taman semua kan. Tapi kali ni BK Explorer kita bertemakan Back to School. Sebab sekarang kan dah bulan Disember. And kembali kepada sekolah pada bulan Januari dah sekarang. Dulu-dulu kan kita masuk bulan Mac. So korang semua mesti excited kan nak cari barang-barang sekolah. Okey, tapi hari ini Abang Noel tak keseorangan. Abang Noel ada dengan seorang tetamu yang istimewa. Okey, kita panggil tetamu istimewa. Awak datang. Hai semua, nama saya Anisha. Saya umur 9 tahun. So kalau hari ini Anisha nampak kita ada di depan Eco Shop Tasik Perdana Puchong. Anisha rasa kita nak buat apa kat sini? Rasanya nak beli barang kot. Nak beli barang. Mestilah kan kalau pergi Eco Shop takkan nak makan pula, betul tak? Betul. Tapi ada makanan juga. Ya. Okay, so dekat sini actually kita nak belanja lah. Eco Shop juga nak belanja Anisha untuk jalan-jalan beli barang keperluan sekolah. Okay, dekat sini kita akan bagi Anisha voucher RM100. Banyak tak? Banyak. So dengan RM100 tu Anisha boleh shopping apa-apa je dekat dalam tu. Tapi pastikan banyaklah sikit barang sekolah, ya tak? Ya, betul. Awak excited tak masuk sekolah? Excited. Excited. Awak paling excited kalau masuk sekolah awak nak buat apa? Macam berkawan dengan kawan baru. Oh, awak nak berkawan je lah, awak tak nak belajar? Nak belajar juga. Okey, so kalau macam tu, kita tak nak buang masa lagi, Anisha. Awak dah excited kan? Awak dah ready? Excited, ya, dah ready. Okey, so jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Let's go. Sila. Terima kasih. Sama. Kan? Dekat sini kalau Anisha nampak ada banyak barang-barang kan? Betul tak? Betul. Macam awak tengok dekat atas ni dia tulis Ria Hari Sekolah. Sebab apa? Sebab yelah memang diorang nak fokus nak bagi awak untuk beli barang-barang sekolah untuk back to school. Dah dekat kan nak back to school? Dah nak dekat dah. Awak pun dah nak cuti sekolah, lepas tu nak kembali balik ke sekolah? Yeah. Awak lebih suka cuti ke awak lebih suka sekolah? Cuti. Okey, tapi sementara dah cuti tu kita kena cari barang sekolah juga, betul tak? Betul. Okey, kat sini ada macam-macam barang sekolah, ada makanan, ada pen-pen semua. So macam Abang Noel cakap tadi, kita bagi awak voucher RM100 tu kan. So Abang Noel akan tinggalkan awak untuk pergi shopping sendiri. Awak boleh buat sendiri tak? Boleh. Boleh, betul Macam tak yakin je. Yakin, okey. So Abang Noel akan tinggalkan awak jalan-jalan lah, carilah barang-barang keperluan awak ke apa ke. Tapi awak kena tahu, awak kena kira sendiri. Dia dalam lingkungan RM100 tu sahaja. Okey. So kita nak lepaskan Anisha untuk pergi shopping. So kita teruskan. Bye. Macam mana yang kurang lah? Oh, bakul kita kena ambil bakul. Banyaknya penyapu kat sini. Nak buat apa dengan penyapu ni? Saya tak nak jadi AJK kebersihan. Dahlah. Wah, cantiknya sikat ni. Nak belilah.
Apa lagi yang ada kat sini? Oh, benda ni. Wah, ada super ring lah. Nak bagi abang kakak lah. Ambil satu. Ha, jangan bergerak. Terkejut. Awak buat apa ni? Saya tengah nak beli barang bekas. Tapi ni macam bekas. Letak garam je. Awak nak letak garam kat sekolah ke? Tak, nak buat slime. Nak buat slide. Oh, nak buat slide. Awak tahu tak sekarang ni awak kat tingkat 2 dah? Oh, tak perasan pula yang kita dah kat tingkat 2. Awak shopping sampai awak tak perasan awak dah nak tingkat 2? Tak tahulah. Tengok apa abang dah ambil. Ambil apa tu? Jug dengan Tupperware. Nak buat apa? Abang nak ada kenduri sekejap lagi. Abang nak buat makan-makan. Abang pun dah ada nak beli barang juga. Tapi itulah, nak tengok macam dah ada barang semua tu. Macam tak ada lagi stationery je. Abang nak tengok awak ambil ke tak stationery tu, betul tak? Betul. Okay, so nanti abang tak nak kacau awak. Abang tinggalkan awak kat sini, okey? Okey, bye-bye. Pastikan awak beli betul-betul tau. Bye. Dah banyak ke barang awak ambil ni? Dah ada banyak. Oh, awak rasa dia cukup ke 100? Cukup. Apa benda je awak beli ni? Kenapa macam ada bola besar ni? Abang Noel cakap kan suruh beli stationery untuk sekolah. Apa barang-barang yang awak, antara barang yang awak beli ni? Ada pencil box, ada bola. Ada makanan ikan. Ada makanan ikan. Random makanan ikan. Ni untuk apa ni? Itu untuk buat slime. Untuk buat slime. Okey. So awak memang suka buat slime kat rumah ke? Okey. So dekat sini kalau korang semua nampak barang adik Anisha ni dah bertimbun je. Dia dah tinggi lah, dah terkeluar dah daripada dia punya bakul ni. So kita nak tengok cukup ke tak RM100. Macam tu. So jom. Awak dah sedia nak bayar? Okey, so jom kita pergi bayar. Jom. Nak bayar. Hai, kita dah nak bayar. Okey, inilah barang-barang yang dia ambil, Kak. Banyak kan? Okey, banyak. Nak pack ke? Nak. Ini barang-barang awak ambil. Awak rasa cukup ke tak ni RM100? Cukup. Kalau lebih ni kena letak balik tau. Awak dah fikir ke apa benda awak nak letak ni? Dah fikir. Dah fikir dah? Dah tahu dah? Abang rasa Ini untuk sekolah. untuk sekolah ada, untuk bukan sekolah pun ada. Katanya untuk back to school lah. Ni untuk back to school lah ni ya. Snack pun ada. Yang paling random adalah makanan ikan. Saya nak makan. Awak nak makan? Apa satu? Okey. Yeah. Wah, siapa itu? Hampir. Hampir RM9.50. Okey.
Korang tengok, untuk RM100 korang boleh dapat satu beg besar ni. Yang ni terlebih sikit. Macam tu. So korang bolehlah shopping kat sini untuk beli barang-barang sekolah korang. Ini bukan barang sekolah je tau. Ni ada makanan semua. Memanglah korang bajet RM100 tu memang dah cukup untuk korang shopping kat sini. Sekarang ni kita nak bayar. Nanti kalau kita orang lari kan kena kejar pula. Okey. 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 Awak boleh angkat tak tu? Boleh. Okey, awak letak dulu kat bawah. Berat tu, tengok. Nampak tak? Berat. Okey, kalau macam tadi Abang Noel cakap, korang boleh datang sini untuk beli keperluan sekolah bawah RM100 saja. Bukan keperluan sekolah je tau. Apa ni juga, barang-barang harian. Korang boleh beli. Tengok, ni antara barang-barang yang Anisha beli. Buku painting. Buku painting ke ni? Painting book. Lepas tu dengan yang ni. Okey. Dekat dalam ni ada macam-macam lagi. Dia ada snacks dia ada mainan dia. Awak seronok tak hari ni? Seronok. So, apa perasaan awak hari ni? Happy. Happy? Happy betul-betul happy? Okey, tengok. Anisha happy dapat shopping dekat Eco Shop kat sini. So, korang semua bolehlah datang untuk shopping dekat sini, okey? Jadi, kalau korang semua nak cari barang-barang macam barang harian ataupun korang nak pergi sekolah, nak beli barang-barang, korang boleh datang dekat Eco Shop Tasik Perdana Puchong ni. Okey, tapi sebelum kita closing, kita nak cakap terima kasih juga dekat Anisha sebab sudi join kita jalan-jalan kat sini. Terima kasih dah belanja saya shopping. Terima kasih ke Eco Shop juga kan? Okey. So itu saja. Korang semua jangan lupa like, share, komen dan subscribe YouTube channel Vita Kecil. Itu saja. Bye-bye semua. Bye.